Nasi biryani ayam, teh ais RM20. Okey, bye. Thanks. Peduli apa pun jadi geng belas hitam bulan puasa ni. Apa hal pula dengan jenazah follow aku pula ni? Takkan tahu aku ni geng belas hitam juga? Siut! Siapa pula kau kirimkan jenazah untuk kerja aku? Tak sangka jenazah je melaju sampai boleh cucuk red seven aku. Ni dah melampau. Lagipun takkanlah jenazah sampai boleh kalahkan injil teriaki aku. Memang yang padu kasar je kau bangang. Waduh. Bodoh, selekor tajam kat depan kau tak break. Memang buka garis tayo je lah kau jap lagi. Nani? Kasih Jurito. Apa hal gelap sangat ni? Tunggu, tadi aku aksiden. Takkanlah aku dah mati ya? Serius lah? Oh ya, apa rasa sampai gini? Allah, ampunikan aku ya Allah. Aku selalu sambung dengan kau ya Allah. Aku janji aku akan puasa ya Allah. Hidupku kembali, hidupkan. Hai Khairul, dari dulu pantang tak boleh puasa. Nasib kau tak mati tadi. Itulah pasal memang adik-beradik tim bosku tu dari dulu geng plastik hitam sejati. Sira cakap lah, geng plastik hitam macam diorang ni memang confirm neraka lah. Astaghfirullah Mulun, kau ni jaga sikit beria je macam kau ahli syurga pula betul lah ibarat puasa ni macam orang Islam. Tak tunaikan puasa kau rasa boleh terima lagi kau macam tu Islam. Lagipun spesies diorang ni lah merosakkan kemuliaan bulan mulia ni, tahu tak? Tambah lagi jatuhkan maruah umat je. Syaf, kita semua tersedar kita sebagai manusia ni takkan terlepas dari sebarang dosa, wa iman satu pun. And nak tahu tak, orang yang kau kata ahli neraka and perosak maruah umat Islam di bulan mulia ni adalah aku. Penat betul lah. Berapa ramai lagi lah geng plastik hitam aku nak kena kutip lagi siang macam ni. Mungkin ni jalan cara untuk aku tebus dosa silam aku. Choto, am I too handsome until you snapshot me? No. I never snapshot your face. Sumimasen. Anone senpai. Honestly, I love your Hayase-ban. Wait, seriously? But it's just a van. But your Hayase look great for me. It's too rare for me to see Hayase with big turbo. I'm sure your Hayase engine is powerful. I'm sure you spend more money for modified this van. You use your van for what? It looks sporty. Ano Voxel racing rim looks awesome. That support rim was my favorite support for my RX-7. Well, it's for... Amboi, kau sembang apa dengan awek tu? Kita ada lagi hotspot nak kena serbu ni. Aku tahulah. Kau ingat aku apa? Dah, jom. Sugoi. Masuk. Dah rupa berdarah balut bagai ni? Kena sambung dengan penyamun kelang ke? Samun pertengkorak kau. Aksiden adalah aksiden pasal van jenazah drift kerja aku tadi. Wow, van jenazah drift? Minum ketum nampak? Kalau tak kau minum ketum. Memang betul lah apa cerita. Driver van tu saya boleh buatkan drift tu lepas tahu aku, tahu tak? Setahu aku, Takif tu je boleh buat drift macam tu dengan A86 dia. Tak logik siap van boleh buat drift macam tu. Memang tak logik pun. Tapi kalau aku tunjuk gambar ni, kau rasa logik tak? Mustahil. Memang dia. Yap, memang dia bawa van tu. Kita pun tahu takat dia je lah yang boleh buat teknik drift hebat macam tu. Tapi kalau Bob nak driftkan kenderaan berat macam tu,
memang mustahil. Ditambah dengan enjin upgrade dan turbo, bahaya untuk madu cerai ekstrim. Tapi tanya, sejak bila dia ambil job jadi driver jenazah tangkap geng plastik hitam ni? Jangan ingat aku lupa, Kev. So, Syaf, aku harap kau ambil lagi tiba dari apa yang cerita hari tu. Aku cerita hari tu bukan untuk tujuan buka aib tau. Tapi aku tak nak kau jadi senasib macam aku. Jadi lagi? Tak padan dengan cedera beria dia blok kita. Face mask mana siri, mek? Beria cabar iman kita pula terpuasa. Woi, kau pernah siap minum depan kita orang bangang? Dah tak padan dengan balut. Kau nak apa lagi, ha? Woi, badan muka berat lu. Janam. Pening-pening kepala apa? Astaghfirullah, naik pening kepala aku. Muncul lagu di sampah macam ni. Okey apa lagu ni? Aku suka lah, Kif. Syaf, why are you gay? Dari lain lagu yang apa bawa ni? tutup je. Bulan puasa macam ni kelah kurang atau stop terus dengan lagu maksiat. Just keep on our job, bro. Kau buat apa time jumpa driver van tu? Jangan bagi teh ais ke van dia? Tak lebih awak kau. Aku suruh kau provok dia ke bodoh. Aku suruh kau bagi tahu aku nak di MSG malam ni, bodoh. Buat apa nak rematch dia malam nanti, Alung? Sekarang ni lah masanya untuk rematch dia terus. Lagipun, kereta kau kan lagi power berbanding FD aku dan geng bosku tu kan? Kalau ni yang kau nak, mari aku uji kau kita, Kif. Kaki ni kalau dibagi bawa semua benda buat yang van pun memang macam setan. Tapi aku tak kisah, asalkan jangan sidang sekali pun mudah lah. Bang, dia masih rapat lagi, bang. Bagus, aku nampak potensi dia. Dia memang mampu seimbangkan van untuk selukut dengan baik. Bukan tu je, faktor modifikasi pemasangan untuk roda berteliti confirm dan dipasang untuk elak van melambung kat selikuh. Namun, kenderaan berat tetap tak boleh seimbang. Bang, dia jaga bang, my bay! Weh, Kif, kereta! Ya Allah! Don't wanna Syafiq! Syafiq! Alang! Salam! Ngeri tu cara kematian dia ni. Arwah baik orangnya. Tapi kan dia pada asalnya tak baik sebenarnya. Dia jadi driver van jenazah pun bersebab Pasal apa pula? entahlah, nak cerita pun serba salah pula nak cerita aib ke orang. Pasal aku tahu juga problem dia dulu. Tak usahlah buka aib. Cukup ucap inna lillahi wa inna ilaihi Contoh yang raji'un lah. Mustahil. Tak mungkin. Tidak. Syafiq. Oi budak, dah berkali aku tanya kau lah. Apa ada dalam plastik hitam kau tu? Kenapa? Pakcik nak ke? Dah agak, aku lama je perhati kau. Macam biasa, kau ikut naik van ni sekarang. Bulan puasa, ponteng je panjang. Bagi tahu bapak kau, Kang.
Oh iya ke? Tak apalah. Acik minum dah ni. Apakah? Tuan Fazli, anak tuan didapati bersalah kerana berpuasa dan buat provokasi dengan pemandu van jenazah. Anak tuan lakukan provokasi dengan campak air teh ais ke mangsa. Sebenarnya anak tuan bukan sekali-kali ditangkap pasal puasa. Dah berapa kali dah mangsa ni pernah tangkap dia. So, pihak kami tak teragak-agak untuk jatuhkan hukuman. Tak usah hukum dia. Biar saya hukum dia sekarang juga. Tuan, Ayah. bawa bertenang tuan. Diri aku bukan mulia pun hakikatnya. Bahkan paling teruk, aku suruh dipandang sebagai beban keluarga di mata dia. Kau ni memang menyusahkan dari dulu kan? Apalah kau makin kuasa sangat sampai campak air kat dia? Siapa cakap kau berpuasa Patutnya engkau tolong jualan selemak kat bazar. Tapi apa kau buat? Sekali pun tak tolong. Kau nak jadi apa? Kepala bapak lah tak tolong. Siapa nak Akif tolong ayah? Ayah langsung tak hargai Akif. Semua benda tak betul. Selalu maki. Gaji pun nak ciput nak mampus. Kalau mak hidup lagi, mak pun takkan terima apa ayah buat. Mak pun mati pas Covid. Covid pun pasal jangkit dia ayah, tahu tak? Takif, sampai bila kau tak terima ajal mak kau? Kau makin biadab Takif. Biadab ayah memang biadab makin kau ajar pun. Pasal selama lepas mak mati, ayah dan Akif macam sampan hero gym. Selama ni buruk Akif jangan nampak. Tapi kalau bak baik Akif, butakan mata. Sepanjang hidup Akif banyak sakit hati dengan bapak, tahu tak? Memang bagus pun kalau Akif jadi jahat. Elok aku berambus pun menyampah tengok atas hidung kau orang tua. Bila tengok balik semua ni, baru aku sedar betapa derhaka nak mampusnya aku dulu. Unbeatable. Woo! Mantap Kif. No halah. Hai Nurin, jalan seorang je ke malam macam ni? Hujan dah start renyai dah ni. Tak ada apa-apalah. Grab ni lambat sangat datang. Hai, tengah malam buta macam ni jalan seorang bahaya tahu tak? Tahu, tapi dah terpaksa. Macam mana? Daripada jalan kaki tu, baik awak tumpang saya je. Lagi selamat. Kita kan belum kenal. Seriuslah nak kasih tumpang? Wah, terima kasih Kif. Nurin, Ya, kenapa Kif? awak sayang saya tak? Disebabkan nafsu aku pada waktu ni, aku dah hancur hidup aku sendiri. Dan dia Jangan kau. Dari kau campai sekarang kau sentuh dada aku. Apa aku cakap? Woi, kalau kau dah tengah luar dengan aku, ada aku patut bagi muka kat kau lagi, kau sial. Ikutkan spesies macam kau patut kena sebat 100, tahu tak? Jangan yang aku senang nak maafkan lahanat macam kau. Patut jatuh himnida. Walau esok raya sekalipun, jangan mimpi aku senang maafkan kau lepas apa yang kau buat kat aku sebelum ni. Sedangkan bapak sendiri pun kau dah haka sebelah rumah. Cukup. Aku faham anak aku dah terkilaf dengan anak kau. Tapi jangan sampai kau hina caci maki anak aku. Walaupun hanya satu perkara je untuk kasih anak aku bertanggungjawab dengan anak kau. Kahwinkan dua. Tapi dengan satu syarat. Takif bukan lagi anak aku. Oh. So, apa motif bapak datang sini? Nak tengok Akif bertumbuk je tu apa? Memang betul lah sejak mak mati, bapak nak berubah. Kalau datang aku Akif dengan anak bapak, baik tak datang lah. Nak macam jawab konon. Ada suruh datang ke? Pasal ni lah sampai sekarang Akif macam bapak. Bapak tak guna. Jangan. Tuan, bawa tenang tuan. Istighfar tuan. Malam raya ini tuan. Kata kau tu memang betul. Aku memang bapak tak guna. Disebabkan baran aku, kau sekarang berontak sampai jatuhkan air muka aku. Semua memang salah aku. Jujur, memang akulah bapak paling gagal untuk kau. Walau lepas bertahun-tahun aku jaga kau bagi binatang yang penuh sekalipun, aku tak bapak paling teruk. Apapun, ayah minta ampun maaf pada kamu. Selamat Raya, maaf lahir batin. Berbahagialah kamu. Ayah! Ayah, tolong jangan pergi ayah. Ampunkan Akif ayah. Ampun. Ayah! Ayah! Ayah!
Sabar Akif. Sabar. Akif minta ampun ya. Akif cuma nakkan sayang. Tapi Akif tak pernah fikir pasal ayah. Akif baru tahu ayah berubah sejak mak dah tak ada. Orang makan kita tutup pasal PKP. Tapi Akif tak pernah nak faham. Sampai Akif tak merontak dengan ayah. Ini semua salah Akif. Dan sekarang ayah. Ya Allah, mimpi punya. Berapa kali asyik mimpi sama macam ni. Woi, berapa lama lagi kau nak membuta ha? Sampai solat raya pun terlepas. Dah, pergi pakai baju raya baru kau tu. Jangan nak membuta macam tengah puasa pula. Ya Robby, dah sejam baru siap Lambat gila kau. Bini kau lagi awal bersiap lah Kif. Ayah, raya kali ni sini special gila ya. Ha, kenapa? Apa specialnya anak ayah buat raya kali ni? Jeng jeng jeng. Semua ni Akif masak tau. Wow, bau pun sedap Ingat kau masak tak jadi lagi. Alhamdulillah dah pandai masak juga kau. Syabas nak. Ayah. Ha, kenapa? Nak bagi aku bapak tak guna lagi ke? Minta ampun maaf saya batinnya. Aku tak banyak dosa dengan ayah sebelum ni. Aku banyak buat salah dengan ayah. Banyak hina caci maki ayah selama ni. Neraka dengan ayah. Tolong ampun, maaf segala dosa. Cukup! Cukup-cukuplah semua ni. Sampai bila kita nak tipu dia? Nurin dah tak tahan tengok abang tertipu dengan semua ni. Kita orang berdua cuma kesian tengok keadaan abang lepas kejadian tu. Tapi abang kena terima. Ayah abang dah mati. Apa kau mengarut ni? Apa yang aku salam ni siapa? Hantu? Kau jangan petik lojeng aku tunjuk kat sini Jangan potong urai aku. Dakif, ayah terpaksa mengaku semua ni. Sebenarnya ayah minta maaf terpaksa buat macam ni. Aku sebenarnya tak berniat nak permainkan kau sebagai menantu aku. Tapi macam nak aku cakap lah, kita orang kesian dengan kau. Sebenarnya ayah terpaksa menyamar jadi bapa kamu demi cuba sembuhkan trauma kamu. Abang tolonglah terima takdir. Nurin tahu abang susah nak maafkan diri abang atas apa yang jadi dulu. Tapi Allah lebih sayangkan ayah abang.